Siapa-siapa nak cari tanah berharga murah, tak jauh dari bandar Temerloh, tepi jalan kampung, ada kemudahan air dan api, boleh teruskan tengok video ni. Okey, tanah ini lotnya terletak hanya 800 meter dari bypass Temerloh Mentakap atau kira-kira 2 kilometer dari pusat bandar Temerloh, di tengah-tengah kampung dan berdekatan dengan kawasan perumahan akan datang. Akses jalannya ikut simpang stesen minyak Shell bypass boleh, atau dari Pang Senam Jalan Teriang pun boleh. Dah ada projek di atas tanah tu, dan projek tu kira bagi sekali. Pemilik nama seorang, harga boleh nego kenur-kenur lagi. Yang berminat dan berhasrat untuk bertanya boleh DM saya laju-laju sekarang. Okey, hari ni nak cerita. Ada satu lot tanah nak jual. Tepi jalan je ni, tepi jalan je. Tepi jalan dalam kampung, Tepi jalan dalam kampung. Okey. Ni dah ada lorong ni, tanah ni tepi jalan ni. Keluasan lebih kurang 10 ekar. Di kampung Padang Kerbau. Ataupun orang panggil, ada juga orang panggil sini ikut jalan Kuala Kujan, Pang Senang pun ada. Okey. Tanah ni dah dia yang ni tinggi, bahagian ni tinggi, maknanya boleh lah kalau untuk sebuah rumah macam itu. Dan dah ada projek ikan nak jual dengan sekali dengan projek ikan. Projek ikan patin, tilapia. Di sini tempat tu ini lot dia. Dia sempadan dia tu pagar tu. Pagar sebelah sini sampai pagar seberang sana. Tu dia. Ya. Ni ya. Okey. Dah ada kolam. Kolam ni istimewanya, kolam ni bukannya dia air yang terhenti. Dia air apa nama ni? Air lalu. Maksudnya air yang mengalir. Air ni dari cerok sana. Cerok dari penjuru sana. Tempat kemudian direndah kan. Air ni mengalir. Air yang mengalir. Okey. So ni dia sampai ke sana. Sana ada lagi satu tapak yang luas jugalah. Macam ni. Okey. Harga 50k. Geran seorang. Keluasan 10 ekar. Okey. Siapa yang berminat, roger.